Bang, lagi aku pergi kedai, pergi beli teh. Ada nak kirim apa? TO. TO. Beli apa? Teh. Teh. Itu aku orang. Banyak kena tipuan kerajaan. Kerajaan lagi. Kau tak percaya, kerajaan banyak pegang rahsia yang kita tak tahu. Rahsia apa ni? Kita daripada kecil sampai ke besar, kerajaan dah asuh kita lebihkan teh daripada kopi. Apa buktinya? Masa kita baru nak berjalan, masa kita kecil, baru nak berjalan, mak kita panggil apa? Tateh. Ada mak kita panggil tak kopi. Tak ada. Tak ada. Dia dah besar sikit, mak kita kenalkan dengan ahli keluarga. Ada mak teh, ada pak teh, ada kak teh. Dia tak pernah kenalkan dengan mak kopi, pak kopi, kak kopi. Mana diorang semua ni? Mana? Bila dia fikir-fikirkan balik betul. Sebab sekarang ni budak-budak kalau pergi sekolah, dia tak pergi sekolah biasa. Dia pergi sekolah teknik. Nampak? Lepas pergi sekolah teknik, sambung belajar, masuk U. Universiti. Lepas dah masuk EU, dia nak pergi kerja. Sebelum kerja dia kena dapat Interview. Nampak? Daripada kecil dah lebihkan teh. Padahal kopi ni bagus. Kopi ni multiverse. Pelbagai. Ada macam-macam kopi. Kalau nak kopi yang buat orang marah, ada. Kopi apa? Kopi hang. Ni kopi yang boleh makan petang-petang? Kopi yang basah. Kopi yang ada band. Flop kopi. Kopi yang gabungkan semua jadi satu. Kompilasi. Kopi yang buat orang sedih. Kopi gini dengan dia. Hatiku telah mengenalkan saudara semua.